Geng, step wagon. So hari ni kita nak share dengan korang masalah step wagon yang ini. So datang pun dia jauh daripada. Okay, so apa masalah kereta ni? Customer feedback, bila tekan brake rasa keras. Keras sangat. Maksudnya bila tekan pedal ni macam nak berdiri jugalah kerja dia. Kan? Okay, so hari ni kita nak share dengan korang salah satu masalah yang kalau korang hadapi, benda yang lebih kurang sama, iaitu bila tekan brake rasa keras. Okay, rasa keras. Biasa kita tekan brake dia akan lembut kan. Okay, ni bila kau tekan rasa keras, terlalu keras, macam enjin tak hidup. Biasa kalau kereta enjin tak hidup, kita tekan pedal brake tu dia memang keras. So lebih kurang macam tu. So masalah dia dah berpunca daripada ni, barang ni yang hitam ni. Duduk dia kat mana? Duduk dia kat dalam, nampak? Dalam sekali. Untuk kereta-kereta yang moden, yang jenis dia punya enjin bawah dashboard ni, itulah kat ceruk dalam tu nak buat dia. Bukan kerja senang. Bukan kerja senang bang Nak kena ada skill, nak kena ada pengalaman, baru cepat sikit kerja. Tapi untuk model-model macam ni, untuk spare part dia pun agak susah. Okay, so isu dia punya servo motor, servo pump. Ni dipanggil servo pump. Yang ni dipanggil master pump. Ni tangki master pump ataupun ni tangki minyak brake lah. Okay, tangki minyak brake. Ni dia punya master pump dan ini adalah servo pump. Okay, isu dia berpunca daripada dia tekan brake terasa keras, tak macam normal, memang keras. Okay, apa lagi masalah kalau servo ni problem? Biasa kalau kita tekan dia ada bunyi angin yang kuat. Normal memang ada bunyi angin sikit, tapi ni bunyi angin kuat. Kau tekan bunyi lepas tekan dia lembut, tapi ada bunyi angin. Memang kau dengar. Tutup radio sikit, kau tekan pam-pam dia ada bunyi. Kuat jugalah. Kalau normal dia memang ada sikit tapi halus. Tapi ni dia kuat. Itu pun servo pump rosak. Tapi kes yang hari ni dia keras. Okay, selain tu apa yang menyebabkan dia boleh keras lagi? Kat sini kalau kau perasan ni ada pipe. Okay, ni pipe vacuum. Pipe vacuum ni dia ada satu hose yang memang dia akan bawa ke enjin. Okay, kalau hose vacuum ni pun problem, pecah atau rosak, dia akan jadi benda yang sama. Tapi kita dah trace, kita dah check, memang masalah kereta ni berpunca daripada servo pump dia ni. Okay, so benda simple je kan. Tapi kalau korang dah tahu, senanglah. Tak tahu, pening kepala nak mencari. So kita hanya tukarkan dia punya servo pump. So settle, alhamdulillah settle. So bagi korang yang hadapi masalah ni kan, rasa tak tahu, tak confident, tak tahu nak buat kat mana, nak check kat mana, datang sini kan. Kita akan cuba periksakan untuk korang dan cuba cari punca apa masalah tu. Okay, kita orang dekat je, dekat Taman Sains Utama, berdekatan dengan Tos Kudai, berhampiran juga dengan Taman Teknologi Johor. Kalau korang tak tahu, korang boleh tekan bio link kat bawah tu untuk korang dapat lebih banyak information mengenai kita orang. InsyaAllah kita orang bantu kat sini. Okay, jumpa aku dan tim aku kat sini insyaAllah. Bye.